Adik, lawa kan? Pantai ni memang lawa. Lawa kan? Ya, pantai ni memang lawa. Biasa Adik, cuba teka akak kat mana? dekat pasir pantai ni, adik selalu buat macam ni ke? Adik, cuba teka akak kat mana? Nak cari anak ketam. Cuba teka akak kat mana? Ni siapa kat belakang adik ni? Dia apa pula? Nampak ni. Cuba teka akak kat mana? Cuba teka akak kat mana? Oi. Adik nampak kakak kat sini. Cuba teka akak kat mana? Adik dah nampak kakak. Ni? Ni? Kat mana? Ni? Mati lagi. Kakak kenapa ya? Gila. Mana ada? Sah gila Ada ni. semak lah. Sah gila macam. Comelnya. Kakak pun cari comel ke? Tahu dah lah. Aceh. Comel lah adik. Sebelah adik ni ada ke ni? Ya, adik memang comel. Adik dah tahu. Atau tak ni sebelah adik? Bukan adik. Ni ya. Ni. Kat dia nampak kat pasir sini je. sekarang kita dua je kat sini. Akak puji siapa? Kakak ni Lucy ke? Adalah adik. Adik nak cakap ke Yang gila adik ke? nampak sekarang ni pasir dengan kita dua je. Lepas tu pantai. Adik nak cakap kat Lepas tu gila ke? sunscreen. Tu je lah ada. Adik nak cakap kat gila ke sekarang ni? Dah lah adik. Ya, memang akak gila. Sebab akak nyorok kat mana tadi? Macam mana ada nak nyorok? Ada tak ada nyorok? Enough. Adik boleh ni je. Adik boleh ni je kakak. Cari anak ketam ni. Nampak bontot je. Mana ada ketam kat sini? Ada. Kalau ada, Kesan tapak cari, ambil. Letak kat tapak tangan. Cari ambil. Cari, ambil, letak kat tapak tangan. Cari lah sekarang. Kalau ada ke. Adik cakap agak gila kan. Pastikan ketam tu ada kat tangan adik. Kita tengok siapa yang gila sekarang ni. Anak ketam tu dah berlari dalam air lah kakak. Apa dia? Anak ketam tu dah berlari dalam air. Adik dah kejar dah. Dia masuk dalam air. Tak nampak pun. Akak nampak anak orang yang lari masuk dalam air. Anak orang? Adik anak orang? Sini adik ambil gambar. Ya Allah lawannya. Cik duduk lah. Adik, main duduk mai. Adik, mainlah duduk sebelah ni. Kakak ni duduk atas apa ni? Adik, akak duduk atas kursi lah adik. Mana duduk sebelah ni? Ada lagi. Kakak tak makan ubat lagi hari ni? Ubat apa adik? Adik stop lah cakap agak gila. Akak ni masih waras lagi tau. Mari duduk sebelah akak ni. Nanti kita borak-borak. Tak. Sekarang ni macam mana dia nak duduk? Duduklah. Kakak duduk ni. apa ada kursi ni? Sebelah ni. Duduk. Mana ada kursinya, ada pasir je kat sini. Adik, akak duduk atas kursi ni dik. Cuba dia duduk. Adik memang nak duduk atas akak ke? Apa dia? Sekejap, adik duduk sini, akak duduk sebelah.
Adik duduk bagi elok jangan duduk bersila. Duduk bagi keluar Duduk bagi kaki elok. Macam mana? Janganlah bersila. Kakak ni nak duduk atas apa kat sini tak nak apa-apa. Duduk macam akak ni. Kat sini tak ada apa-apa. Adalah kerusi. Duduk macam akak ni. Kita bergambar kat sini, kita buat kenangan. Duduk sebelah ni. Kenapa Rania cantik? Mata. Patah balik. Patah balik pula. Bangun balik, lepas tu duduk lagi sekali. Tapi adik ke depan sikit. Depan sikit je. Cuba duduk. Okey, sekejap. Ni nak ambil. Macam ni saya nak ambil. Sekejap. Kenapa kursi kakak lagi tinggi pada adik Kita duduk sama. Kakak. Sama tinggi ni. Kakak pakai double kursi ke? Mana ada? Dia nampak ke? Kakak duduk atas kursi double? Sebab agak tinggi daripada adik? Sekejap, ambil gambar je. Kakak rasa kita duduk selari dah ni. Sekejap. Jadi tutup mulut Tengah-tengah tu. Dah tutup. Aduh, sakit dah. Rasha tak boleh buat mata macam Rania ke? Boleh, tunggu ke? Adik, kita ambil tempat lain pula. Jom. Comelnya. Kiu. Kiu kat siapa? Ni anak panda ni. Mana datang nak panda kat sini? Ya Allah, comelnya. Ya Allah, dia dipuji pasir ke comel ni? ni? Ya Allah, Ya anak Allah, siapa comelnya ni? Kenapa masuk tu? Ya Allah. Ini mak, ini dengan 3 orang anak dia. Ada mak dengan anak pula? Sampai pun tak nak faham. Ya, ini mak ni. Yang ni mak, lepas tu ni anak 1, 2, 3. Sini. Apa yang aku sini? Comel lah. Adik cuba duduk. Kita duduk macam ni. Adik duduk sebelah ni. Adik duduk sebelah tu. Adik pergi duduk macam ni. Duduk macam akak ni kat sebelah tu. Duduklah. Adik. Duduk sini. Duduk kat mana? Sini. Duduk macam akak. Lepas tu rapat sikit. Rapat sikit. Jangan. Adik duduk situ. Patah balik. Patah balik tempat tadi. Okey. Syuh jauh sangat tu. Patah balik. Jauh sangat. Okey, pusing depan macam akak ni. Menghadap depan. Bukan belakang. Oh, depan. Ya, salam. Stay kejap je. Malam ke korang? Saya tak berhenti. Apa berlaku kalau saya buka? Kakak sini gambar dengan tapak kaki je. Oh, tapak kaki kenangan kita ke? Jejak kat sini. Siapa boleh tak?
Mana dia punya tahu. Oh, cakap lah saya nak gambar dengan tapak kaki. Tapi dia pun jauh-jauh ya. Kakak dah tak sudi dekat-dekat dengan adik ke? Nak busuk sangat ke? Rasa macam bau mani tadi. So, Kakak, cari ikut Aurora. Ya, sabar-sabar ambil gambar je. Adik, mata pula. Tangan tu janganlah angkat. mana matamu? Tangan tu turun lah. Adik, tepi sikit. Adik lindung anak adik nombor 2 tu. Lau pula. Lepas tu pusing depan. Pusing depan. Kakak dah ada anak. Bila kahwinnya? Kat mana, Thailand ke? Adik rapat sikit je. Jangan melebih. Rapat sikit ke sini. Sikit je. Gerak sikit je. Pusing depan bercakap. Allah, ya Allah, adik kesiannya. Adik bijak anak dia nombor 2. Ke sana sikit. Kat sebelah macam padan jarak pada kuku. Anak mana pula ni? Betul orang cakap kena dengar dua-dua belah pihak. Siap yang buat. Jauh Ni dah sangat kesan tu. tapak kaki adik dah banyak. Ni kat sini ni. Duduk kat tapak kaki tu. Duduk tapak kaki tu. Lepas tu pusing depan cakap ni. Kenapa ya? Kenapa jauh-jauh? Rapat sikit dek. Adik ni. Kenapa takut dengan akak ke? Sini. Tak apalah adik. Adik duduk sebelah akak je lah. Yang ni. Duduk sebelah ni. Tadi kakak cakap duduk dekat sebelah akak. Bila jauh cakap tak... Aish. Sini je lah adik sebelah akak. Okey. Mantap. Okey. Dia duduk ya. Sekejap ambil gambar. Taklah korang. Dah macam orang gila dia tu. Kita orang squad panda. Pecah kasut ni. Sabar. Okay. Saya dah lupa step dia. Screenshot lah. Dia cakap ni. Kita akan ambil semua position. Okay adik, settle. Kita next station. Adik, Cari apa pula ni? Nak bergambar tak? Adik duduk tepi ni. Tolong buka hijab adik tu lah dia. Tepi mana Adik, sini adik. Adik duduk depan ni. Ni duduk sini. Depan ni? Sini. Kau duduk Sama sebelah. je pemandangan dia. Lawa. Adik duduk depan dia. Adik duduk depan ni. Di depan bear ni. Mana dah tapak kaki je ni ada. Sini. Duduk. Depan sikit. Jalan ke depan sikit. Adik duduk sini. Nampak akak ni. Okay, stop. Masuk pusing depan. Adik jauh sangat tu. Ni duduk sini. Tempat akak tunjuk ni. Sini. Sini depan ni. Tempat akak tunjuk ni. Ni. Akak duduk sini, duduk sini. Duduk sini. Pusing depan. Okay. Sekejap Allah. Asal saya tak boleh POV kat dia? Bang hajar tu. Sekejap duduk situ stay Posing. Posing. Mana saya nak cari ni? Mana dia orang?
Tak nampak maksudnya. Macam ni saya nak suruh dia ni. Kita ambil macam ni. Okey, mantap. Aduh, agak susah lah nak posing dia ni. Dah lari dah. Betul lah, susah lah. Salah pula. Asal saya mundur? Kan saya ambil dia guna phone. Jadi ni. Ya Allah. Kenapa jalan ni? Sekejap. Sini saya nak jalan ke depan. Cakap. Aku lalai ni juga. Ada juga gigit kan. Mana ni dia? Selamat je. Usah pengorbanan seorang kakak je ni. Dah ke? Kejap. Dia nak ambil gambar satu. Lepas tu dia ni. Macam ni. Okay. Sabar. Kita ambil gambar. Ada gua ni kaki adik ni. Jangan cakap. Uish, besar ni. Uish. Cepat. Adik tengok pun. Boleh tak? Harap-harap ada lah. Sana ke Syam nak. Menggambar dengan beg. Kakak ni dekat mana dah ni? Kita kat dunia lain ke? Mana ada dunia lain? Dunia sama lah. Biar adik macam dekat bulan je ke? Kakak tengok ni. Apa jadi? Kenapa? Okay, kakak duduk tak? Dekat kakak cakap bear tu mana? Kat situ? Sini je awak nak posing dulu. Adik posing Posing sekarang? Angkat duduk sini je. Kak tengok sekarang kakak kenapa ya? Adik Syak ni. Benda ni daripada genting tadi lah dia rasa. Genting tadi? Sebab tu lah Kak jadi macam ni sekarang ni. Hai? Kak genting tu keras tu. Adik? Kakak salahkan divider kat genting tadi. Dia marah tadi. Mana ada? Tadi baru kakak cakap tadi. Divider ni tak nak lari. Belakang kakak ni ada beg besar-besar alam ni. Pegang dia warna biru lah. Warna favourite kita. Tepi-tepi ni. Lain kali pergi genting tu baca bismillah. Ni tak baca bismillah terus fly. Buat apa? Mana ada? Mana jadi macam ni? Kita ada atas sini. Ni. Ada kuda ni. Unicorn. Mana ada kuda pula? Mana ada kuda kat sini? Sini kat mata dia ada pasir je. Warna biru dik. Warna favourite kita tu. Ada pasir.
Dengan kita dua kat sini. Jawab kau ambil gambar ni. Mana kuda dia? Kuda ada dua. Sabar ya. Kuda biru dengan kuda hitam. Kuda hitam. Kakak jangan bagi adik takut kakak. Iya. Biru dengan hitam. Sabar ya. Kat atas gambar ya adik tengok. Mana ada kat tipu? Kat mata dia tak ada. Cuba bagi tahu tengok apa lah dalam gambar kakak ni. Tak betul tengok lah nak kena dulu. buat pergi berubat Dalam gambar tu kampung lah ada kan. ada kuda biru dan kuda hitam. Cuba tengok gambar. Sekejap aku nak cari kuda lagi. Mana boleh tahu ada kuda lain-lain ke pink ke. Mana dia? Saya tak nampak. Kakak dia rasa adik kena bagi tahu apa lah. Nak bagi tahu apa? Kita kena pergi berubat kampung juga ni. Sekarang ni. Adik mana? Adik tak cakap kakak gila. Kita kena pergi berubat kampung ni. Buat video pula. Berubat kampung apanya? Kak Adik okey dah hampir lah. tak kenal lah kakak adik ni. Adik ni kenapa sekarang adik nak cakap agak gila. Adik tak cakap kakak gila. Cara adik Cuma buat tu, adik takut lah dengan kakak adik takut takut. apa? Cara adik cakap tu menunjukkan agak gila tau. Ini Rania Johari ke ni? Ya, ini kakak. Ni depan ni kau ada kuda ni. Kuda satu, kuda dua. Dia ada kuda satu, kuda dua. Iya. Kuda satu warna biru, kuda dua warna hitam. Kuda dua hitam. Kakak tolong adik rasa kena pergi berubat kampung lah ni kak. Apa pula? Betul lah, ada kuda hitam kat sini. Rambut dia, ekor dia warna coklat. Cuba tunjuk IC ya. Apa pula, adik? Adik tak percaya akak ke? Cuba tunjuk IC. Tengok betul-betul. Takutlah kakak. Takut apanya, adik? Adik tak pernah nampak kakak macam ni tau. Ini apa adik nampak kita akan nampak sama-sama. Kenapa kakak Aisyah. seorang ni nampak? Ya. Jangan melampau boleh tak? Akak tak gila ya? Betul kan tiba-tiba radio berbunyi nak? Ya banyak. Salah cakap budak macam ni. Kan elok ni. Ada, ya Allah comelnya panda. Ya Allah, saya tak nak balik je. Ada miau. Seronoknya. Ambil gambar dulu dengan miau. Silap pula. Miau. Macamnya. Tepilah. Miau. Ya. Omi dia. Ya. Nama siapa? Ini ada miau ni. Comelnya. Cuba dia tengok ni. Akak hantar gambar. Nanti ni. Akak hantar gambar pun tak orang. Saya tengok ada miau comel. Kat sini tak ada orang. Bukan, cuba tengok. Tak ada orang. Cuba tengok dulu phone tu. Akak hantar gambar. Miau mana? Ini miau bunian ke? Ya Allah. Comelnya. Tak boleh lah. Nak balik boleh tak? Miau. Miau. Sini bongsu dulu. Adik, mana sini miau. Abah, adik rasa kakak ni dah gila. Miau. Adik tak nampak apa-apa. Abah. Miau. Abah tolong abah nak abah ni. Miau. Abah tengok anak abah ni abah.
Apa Aisyah ni? takut. Miau. Abah. Miau. Kakak dah tak sihat. Kita kena pergi berubat kampung ni, Abah. Miau. Miau. Jom ikut Akak Rana balik, jom. Miau, Kakak ajak siapa pergi balik? Pergi balik. Kakak ajak siapa? Miau lah. Adik ni dah kenapa? Mana dia? Sini. Adik stop Miau ni dekat depan ni. Kakak tu yang stop. Dekat sini tak ada Apa? siapa-siapa. Kakak dengan siapa? Adik nak cakap mata Sekarang Akak ni ni kita salah dua ke? je dekat pantai ni. Ya. Adik. Miau ni betul-betul depan mata Akak sekarang ni tau. Mana ini tapak kaki lah kakak. Jom ikut Akak Rana balik, jom. Sini. Semangat Rana. Sini. Yang mana Adik baju rasa kakak biru Rani tu buat kat cantik tau. sini lah. Kak adik Semoga kebunian ni. dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Apa ni? Kakak. Iya. Nak buat pilihan lah. Nak bawa balik panda ke nak bawa balik Miau? Suaminya. Ke unicorn ni? Kalau jadi mantap peluk malam-malam ni best ni. Nak bawa balik Miau. Mana ya? Ada lagi seekor lah. Kiu. Mana budak tu? Comelnya. Sembunyi kat mana? Adik? Yuhu. Jangan nak sembunyi budak Akak. Adik kat mana? Hello, kakak kat mana? Akak tengah cari adik ni. Adik bersembunyi kat mana? Keluarlah. Ha? Nak Adik bersembunyi dengan dekat Akak jabatan ni. Nak bersembunyi dengan Akak ya? Main sembunyi? Sekejap Akak cari tau. Kakak cari siapa? Adik dekat sini tak sembunyi. Adik? Ya, adik kat sini. Keluarlah. Adik kat sini ada tak menyorok. Kakak tak nampak ke? Adik. Kakak. Adik nampak kakak dia jauh tu. Kakak ada tunduk-tunduk cari apa? Adik, Akak kira sampai 3 kalau adik tak keluar. Adik dah keluar dah ni. Akak tahu adik ada kat dalam ni. Adik tak ada kat situ. Adik ada kat sini. Kakak cari apa kakak tertunduk-tunduk tu? Adik. Kakak tolonglah balik. Kakak balik tolonglah. Kakak dah jauh sangat dah ni. Kakak. Apa? Adik kat mana? Cuba keluar. Adik kat sini. Comelnya. Adik. Akak rasa macam tak nak balik lah. Kakak tolong jangan buat perangai. Perangai apa? Tempat ni cantik lah dan selesa Akak rasa. Kalau Akak ni lah. Kakak istighfar. Diam lah adik. Adik Istighfar ni tolong daripada lah tadi. kakak. Istighfar. Cerah sangat apa ni? Adik ni daripada tadi tau. Akak suruh keluar, adik tak nak. Adik dah keluar ni. Adik dekat kakak ni tak nampak ke?
Kakak please ingat abah kakak. Istighfar, astaghfirullahalazim. Istighfar cepat. Kakak cari siapa? Adik depan kakak je. Bukan dia kat dalam ni ke? Hello? Aduh. Kenapa? Kakak ke ni? Hello, Assalamualaikum. Kenapa akak panggil adik tak nak keluar? Ha? Akak cari adik, kenapa adik tak nak keluar? Adik daripada tadi kat sini kakak. Adik Tak tengok ada, kakak pun duk tak nampak. cari. Tunduk akak cari apa? Akak cari adik lah. Lompat kak lompat. Lompat, cari sleeping. Okey dah. Ha? Okey, adik nak tanya kakak. Kakak cari apa dalam tu tadi? Kakak tertunduk cari apa? Akak cari adik lah. Adik boleh tanya. Adik daripada tadi kat sini kakak. Duk tengok kakak kat situ tadi. Habis? Yang akak cari tu siapa? Adik tak tahu, adik memang daripada tadi kat sini. Adik dah panggil kakak Rana tapi dengar. Kakak dengan bunda kakak dalam tu. Adik tak tahu apa yang kakak nampak. Apa yang adik nampak tak ada apa-apa kat situ. Adik. Ada orang lambai lah. Ha? Tu. Jom Siapa pergi yang lambai? Tak payah kakak, tak payah. Sudah, cukup. Stop, cukup. Apa ni? Dipanggil tu. Cukup. Dia rasa kita kena pergi daripada sini. Pergi mana? Kat sini dah tak selamat. Adik, tempat ni cantik lah. Kak rasa nak tinggal kat sini je. Tak payah, kita ada rumah. Rumah kita kat mana? Nanti abah tanya dia nak cakap apa. Cakap je lah. Kak dah pindah duduk sini. Akak dah pindah duduk sini. Sini tempat apa? Pantai je, tak ada rumah. Ada lah pondok kat situ. Boleh tidur. Mana datang pondoknya, ada air je dekat situ. Ada. Kakakku. Ya Kak nampak lah adik. Adik ni kenapa je daripada tadi? Tak percaya cakap Kak. Kakak tu kenapa? Pernah ke adik tak mengiyakan apa yang akak cakap? Tapi benda ni adik tak nampak apa-apa. Adik, dia dah panggil akak tu. Tak payah, tolonglah. Perjalanan kita jauh lagi tu.
Apa? Kalau kakak pergi kat sana, kakak tak sayang adik. Kakak selangkah lebih daripada belakang adik ni. Adik dah tahu dah jawapan dia. 1, 2. Oh, kakak lebih memilih sana. Pemandangan adik. Betul ni? Tak adalah. Akak lebih pilih nak makan benda je. Akak rasa pening lagi. Kalau duduk depan adik tak senonoh. Jadi kita masuk je pondok kat situ. Kita rehat-rehat sekejap. Aduh. Adik jom. Dia dah panggil dah. Apa? Jom. Jom. Kita pergi berehat je kat situ. Penat kan jalan daripada sana tadi. Adik better berehat kat rumah daripada berehat kat sini. Rumah kita kat mana? Rumah kita kat sana. Sana mana? Sana. Pantai Kelebang. Kita ada dua. Pantai Kelebang dengan NC. Sekarang ni kita nak menghala ke Pantai Kelebang. Okay? Apa kata kita singgah rehat-rehat sekejap kat sini dulu? Kat sini apa nak rehat? Mana ada rumah kat sini? Ada pondok lah. Kita boleh berehat kat situ. Jom. Jom. Kita pergi kejap je. Jangan masuk dah tempat tu. Kakak adik kena bukan macam ni. Apa pula? Akak ni masih adik. Adik tak nampak. Tak Akak nampak? masih adik. Jom kita pergi sana. Oh, Jom. tak. Mari kat Okom Istighfar kat istighfar. Adik. Selawat banyak-banyak akak selawat. Kakak dengar tak apa adik cakap ni? Adik ni kenapa yang daripada tadi? Kenapa apa? Tak apalah, nampaklah kakak lebih sayang tempat tu daripada adik. Kakak duk ajak-ajak pergi sana kan. Tak tahu apa yang best sangat kat sana. Adik pun tak nampak apa-apa. Jomlah pergi sana sekali dengan akak. Jom akak Okom Tak nak, adik tak nak. Adik. Tak nak. Akak nak berehat, akak pergi berehat sana. Kat sini akak Okom. Enough. Tak nak pergi, akak pergi seorang-seorang. Adik tak pernah tolak tau kalau akak nak Okom. Ya, memang dia tak pernah tolak. Tapi sekarang ni... Tolonglah. Adik nak balik. Adik, di sini nak. Adik nak balik, tak nak kat sini. Mari akak Okom dulu. Mari. Tak nak. Akak nak kau akan masuk dalam tu. Tak nak. Mari sini. Adik tak nak masuk kat pintu situ. Ada pintu ke? Pintu tak ada lah. Lemah. Adik, sini. Dah lah kakak. Adik rasa adik dah tak kena kakak lah. Apa pula tak kenal? Mari sini akak Okom dulu. Jangan risau, adik selamat dengan akak. Tak, dia tak selamat. Mari sini dulu. Saya dah tak selamat. Akak Okom. Kakak nak pergi berehat tu, kakak pergi dulu. Tunggu sini. Mari sini. Kakak pergi dulu. Mari sini. Tolonglah. Adik nak balik rumah. Adik nak tidur. Adik dah penat dah. Adik. Nak? Akak Okom nak? Mari, mari.
Tak mau. Naiklah. Tak nak. Nak bawa macam. Ni. Main. Apa dia? Nak apa? Naik. Naik gian naik kuda. Mainlah naik. Akak cakap elok-elok kan. Bukan kakak yang marah-marah. Kakak Rana tak pernah marah adik macam ni tau. Kakak Rana tak pernah dekat adik tau. Kau aku cakap elok kau tak nak dengar. Ada cakap tak nak. Kakak nak pergi, kakak pergi je. Kau naiklah. Apa ni susah sangat nak faham. Ni bukan kakak. Kakak tak pernah cakap kau aku dengan adik. Dia tak pernah keluarkan perkataan kau aku. Tak ada dalam diri dia. Aku kakak kau tau. Kau dengar cakap apa sekarang? Tak, kakak Rana tak ada cakap kau aku. Tak ada. Cepatlah aku nak okong kau ni. Pergi dulu. Lagi sampai. Tak ada. Aku nak kau ikut. Ikut je lah. Tak nak. Sebab aku kau. Kakak Rana bukan cakap aku engkau. No. Dia tak pernah berkasar dengan adik dia. Naik weh. Sudah kakak, dia nak tidur kakak. Kakak pergi tidur situ dulu. Nanti balik rumah ya. Susahlah dekil. Wah. Cantik. Kau boleh suruh tidur kat sini. Hei. Kau kan nak ajak aku degil. Tempat punya lawa punya cantik. Sini ikut kepala dia je. Dasar adik derhaka. Kita main lah. Kita main miam-miam. Main dia.
Agak sama ni. Di mana? Cantik kan depan tu bandar? Tenang. Baik aku duduk sini dengan kau daripada aku duduk dengan adik aku yang cakap aku gila tu.